lelaki ni jadi makmum ke? Ada orang cakap ada jin baik, ada jin jahat, ada tak apa. Dia baik, dia jahat, itu dia punya personality lah. Pengalaman hidup anda, aib anda tak perlu tulis secara details. It's okay. Hai semua, kita bertemu lagi dalam Okay, saya kembali. Seperti yang dijanjikan, kita akan bercerita tentang siri Dicintai Mencintai Jin. So hari ni I compile ada 3 kisah tentang pengalaman-pengalaman orang yang berbeza bercinta dengan makhluk alam sebelah. So hari ni kita punya makeup macam terlebih sikit sebab saya baru balik event. Balik tukar baju, terus buat video untuk anda. Kalau tak nanti bila nak buat tu, tak ada. Jadi tanpa membuang waktu, ada 3 story ni, jom kita start. Sebelum I mula cerita, subscribe lah dulu. Okey, kisah pertama ni dihantar oleh seseorang yang hanya ingin dikenali sebagai S. S. Mungkin Selina, mungkin Saleha, mungkin Siti, apa-apalah. Tapi nama dia hanya mahu dikenali dengan nama S. So, dia kata dia hanyalah seorang wanita yang hidup secara sederhana. Cuma dia nak share yang hidup dia mula berubah masa dia berusia 18 tahun. Dia ada seseorang yang selalu akan ikut dia. Orang atau seseorang yang selalu ikut dia tu bukan manusia. Mula-mula S rasa benda ni macam tak ada apa, dan dia seronok ada kawan. Tapi bila lama-lama dia dah sedar yang ini bukan relationship biasa, dia pun ada konflik dalam diri lah, sama ada ingin meneruskan atau ingin, macam dia banyak battle dengan perasaan sendirilah. Ada 7 pengalaman yang membuatkan dia yakin cinta dari jin ni bukan main-main. Percintaan dengan jin ni, dia kata start daripada zaman dia sekolah, lepas dia akhir balik. Cuma masa dia dah umur 18-19 baru dia sedar yang ini tak normal ya. Dia tak ingat sejak bila, tapi daripada sekolah, bila malam dia tidur, dia akan rasa ada orang baring dekat sebelah dia atas katil. Nafasnya panas, tangan dia kasar, tapi dia selalu lembut je belai rambut S waktu S baring. Masa awal-awal perasaan ni, sentuhan ni sampai, dia selalu ingat dia dalam mimpi. Tapi lama-kelamaan dia sedar bila dia bangun lepas daripada tidur lah, dah tidur. Bukan sebelum tidur orang dah belai-belai tidur lena. Esok tu dia memang nampak macam rambut dia macam ada orang usik lah. I tak pasti dia punya rambut keadaan macam mana. Cuma kadang-kadang bila kita bangun, kita tahu lah keadaan rambut kita akan look dia macam mana, serabai sikit. Cuma dia kata dia akan sedar yang rambut ni macam ada orang usap macam tu. Dan dia sering dengar sebelum tidur ke dalam tidur ke, dia pun tak pasti antara mimpi dan nyata, tapi dia selalu dengar suara ni. Jangan takut, aku jaga kau. Dia selalu dengar. Tapi di usia remaja yang baru balik, benda-benda ni dia seronok. So as dia grow up, dah habis sekolah, dah start college ni semua, benda ni mengganggu relationship dia. Cemburu tanpa wajah. Dia pernah bercinta. Setiap kali dia ada boyfriend, mesti hubungan tu tak bertahan. Dan bekas-bekas kekasih dia semua akan cerita benda yang sama. Macam ada orang cakap setiap kali diorang dating, berjumpa tu, yang lelaki ni, boyfriend ni, akan nampak macam ada bayang-bayang lelaki belakang dia. Ada yang juga dalam mimpi dimarah oleh seorang lelaki, suruh jauhi S. Ada yang mimpi kena cekik, ada yang memang kena tindih, macam-macam. And semuanya mendapat amaran jauhi S. Jauhi S.
Es milik aku. Semua akan dapat mimpi atau vibe yang lebih kurang sama. So story tu konsisten je. So tak pernah berjaya relationship dia langsung. Tapi dalam pada orang dah explain kat dia ni yang diorang dapat mimpi lah apa semua, S ni dia masih belum merasakan yang dia perlu ambil apa-apa tindakan. Mungkin sebab dia kata waktu keadaan itu semua berlaku, dia pun macam percaya tak percaya. Macam yelah, orang nak clash dengan kita, orang akan cakap apa je lah, oh sorry I tak boleh bercinta dengan you sebab I mimpi I kena cekik dengan benda yang suruh I tinggalkan you. Kan punya tak logik. Kau nak tinggalkan aku sebab kau cakap kau kena kacau hantu dalam mimpi. As a person yang tengah nak kena clash ni, of course kita akan rasa alasan kau tak masuk akal. Dia rasa benda tu diada-adakan. And then I pun tak pasti yang berapa banyak kali dia putus cinta. But bila orang asyik bagi alasan yang sama, dia jadi letih. Dia tak rasa pula benda tu. I tak tahu lah, mungkin benda tu sendiri yang buat dia kaburkan pemikiran dia daripada memikirkan tentang benda itu. Dia tak tahu lah mind control ke apa kan. So dia tak rasa pula macam seriousnya case yang semua orang dapat benda mimpi konsisten ni. Tak, dia merasakan jantan ni semua sial macam tu. Another situasi di mana dia percaya yang dia diikuti oleh sesuatu yang bukan manusia atau sesuatu yang aneh ni ialah selalunya bila dia solat kat rumah waktu malam, bilik dia memang akan bau-bau wangi yang dia tak pasti bau apa. Tapi pernah dia terhidu bau ni dekat orang jual-jual perfume tu, dekat label tu adalah bau kasturi. Dia tak pernah beli minyak wangi macam tu, tapi itulah bau yang selalu ada dekat bilik dia waktu dia solat waktu malam. Cuma dalam pada dia tengah solat ni, bila dah habis solat, acap kali dia nampak lelaki yang sangat kacak, berjubah putih, bersongkok putih, suci je wajah dia, akan duduk belakang dia. Selalu sangat dia nampak. Benda ni memang dia nampak daripada dia remaja. Anehnya, dia tak rasa takut. Dia rasa macam seronok. Benda ni menjelma dekat dia tau. Lepas habis solat, duduk belakang. Lelaki ni jadi makmum ke? S pernah masuk asrama, tapi sekejap je family dia keluarkan dia sebab parents dia bercerai. Tapi waktu dia duduk dekat asrama ni, dekat luar bilik dia, dekat koridor tu, akan ada seorang lelaki berbaju Melayu hitam akan selalu berdiri depan pintu tu. Setiap waktu ada antara kawan-kawan yang pernah nampak dan mengadu dekat warden. Tapi bila warden datang, tak ada siapa-siapa. Untuk S macam biasa. Setiap kali sebelum tidur, makhluk ni lah yang akan belai rambut dia, yang akan bisik kata-kata cinta sebelum tidur. Dalam pada keadaan rumah tangga parents dia bergolak, dekat rumah ada macam-macam emosi yang tak best, makhluk ni always ada dengan dia, always jaga dia walau di mana pun dia berada. Dia tak ada rasa yang benda ni akan affect kehidupan sebenar dia. Ia adalah cuma macam imaginary friend yang sangat best bagi dia. Until ada satu malam, dia mimpi dia disarungkan cincin emas. Dia nampak ada dewan besar, ramai tetamu. Tapi tetamu ni, rupa dia bukan manusia. Rupa ni sangat aneh. Ni memang nampak kepala besar, mata merah, badan macam ulat. Rupa memang aneh. Tapi dalam mimpi tu, dia memang tengah bersanding. Tetamu bersorak-sorak gembira ni dengan mata-mata merah, lidah terjelik. Dia sangat confused dalam mimpi tu. Dia takut, tapi bila dia tengok muka kekasih dia tu, dia rasa selamat. Tapi tetamu ni sangat aneh. Last dia ingat dalam mimpi tu adalah suara yang bergema kuat dalam mimpi tu waktu dia bersanding tu. Kau sah milik aku. Suara tu bergema. Tapi kekasih dia yang tengah bersanding dengan dia ni senyum je, tak cakap apa-apa. So dia tersedar,
terjaga dari tidur, dekat jari dia memang ada cincin emas. Dia terus cabut, dia simpan, dia takut. Waktu ni dia dah start rasa, adakah aku dah menjadi isteri jin? Sekarang ni dia dah umur 27 ya. Dia dah umur 27. Dia nekat berubat di kampung. Masa dia berubat ni, dia kata dia mengambil masa untuk berubat 3 hari 3 malam. Dia memang duduk kampung, berubat 3 hari 3 malam. Yang bawa dia pergi berubat ni adalah kawan office dia. So 3 hari 3 malam ni, dia kata ustaz tu ada baca-baca, ada buat air mandian untuk dia, semualah. Hari terakhir dia berubat tu, kekasih dia datang. Kali ni kekasih dia jelmakan diri dalam keadaan yang dia tak pernah nampak. Dia selalu nampak kulit cerah, senyum, handsome. Tapi kali ni kekasih dia datang dalam berupa sangat tinggi. Dah sampai siling dah rumah ustaz tu. Mata dia hitam pekat, tak ada putih langsung. Hitam pekat, kulit dia gelap, badan dia tegak tapi besar. Kasih dia datang dan cakap dekat depan muka dia, ada ustaz ni kan. Ustaz tu pun nampak. Kau takkan boleh nampak. Lepas tu dia tak ingat apa dah sebab dia terlalu takut. Dia somehow memory tu macam block sejak daripada dia berubat tu. Gangguan memang tak adalah. Dia memang tak pernah kena ganggu. Dia tak merasakan pun kehadiran kekasih dia tu as a gangguan. Cuma lepas berubat tu dia jadi murung. Because benda yang dah selalu ada, bila tidur, sebelum tidur ada orang belai, usap, dah tak ada. Perasaan dia entah ke mana-mana. Dia kejap menangis, kejap dia diam. Sebab dia menangis tu sebab dia tahu cinta itu mustahil untuk direalisasikan. Okey, itu kisah pertama dari S yang kini murung kerana terpaksa berhenti, berpisah dari terus bercinta dengan jin. Sekarang, kita ke kisah yang kedua. Kisah ini menceritakan tentang Alia, bukan nama sebenar, juga dicintai oleh seorang jin. Alia ni dia kata dia dalam usia awal 40-an dan dia mula bercinta dengan jin sejak usia 24 tahun. Berapa lama tu dia dah bercinta? Dah almost 20 years. Pada hakikatnya, dia tak pernah... Okay, orang tengok dia as a career woman yang berjaya, yang hidup single, tak perlukan lelaki, so independent woman. Tapi sebenarnya, dia tak begitu single. Untuk percintaan kali ini, ia lebih grafik je dalam email. Jadi saya akan ringkaskan bahagian ini kerana Alia telah pun bersenggama dengan jin tersebut. Mungkin orang akan rasa jijik bila Farah cerita, tetapi inilah hakikatnya. Mereka bersama dalam mimpi ya. Dan setiap kali lepas mereka bersama, tubuh badan Alia akan ada lebam-lebam kecil akibat cengkaman dan genggaman kekasihnya. Dan itu bagi Alia ialah tanda kasih sayang mereka. Dan apa yang berlaku setelah mereka acap kali bersama? Kalau secara logik akan membiak. Jadi benar, Alia pernah beberapa kali mimpi bersalin. Sakitnya nyata. Menjerit sakit, terasa darah panas mengalir. Mimpi beranak ni, tak keluar darah semua ni. Bila terjaga, tak ada darah, tak ada apa, cuma badan peluh dan cun. Namun perasaan lega berjaya melahirkan tu wujud setiap kali dia ada mimpi tu yang beberapa kali. Pernah ke anak dia tu datang dalam mimpi? Tak ada. Sebab itu Alia merasakan benda ni tak ada apa. Orang melihat hidup dia macam kosong, sunyi. Dia pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Tapi orang tak tahu yang setiap kali dia pulang, dia ibarat seorang isteri yang pulang ke rumah dan akan menunggu suaminya datang. Sebab untuk menyeru kekasihnya, dia ada nama yang disebut. Dan benda ni dia kena sebut bila dia atas katil tanpa seurat benang sekalipun.
Baring dan sebut nama kekasih itu. Dan kekasih dia akan muncul. Aku tak pernah rasa kosong menurut Alia. Hidup dia terlalu bahagia. Tak kira berapa kali dia nak panggil sehari, waktu apa, itu je ritual dia. Baring. Masalah hidup dia mula timbul bila sekarang ni dia dah awal 40-an dan masih tiada pasangan. Jadi parents akan merasakan like something is wrong somewhere. Jadi keluarga telah mendesak untuk berkahwin. Jadi keluarga dah set up untuk jumpa dengan seorang duda yang kematian isteri. Orangnya baik, pekerjaan bagus, tak ada anak, tak ada kekurangan. Tak ada langsung kekurangan cacat cela yang boleh dijadikan alasan. Cuma dia tak boleh nak bagi tahu parents dia yang dia dah in a way bersuami, bersekedudukan dengan jin. Bila dia tak pernah nak cakap, jadi parents teruskan je lah kan. So bila dia keluar, getting to know this person, yang duda ni, tak pernah pula duda ni cerita apa-apa buruk. Sebab dia kata kita sedia maklum kalau baca Mastika ke, baca apa-apa kisah yang memang kalau bercinta dengan jin ni, mesti jin tak suka kalau kita ada pasangan lain. Dia memang akan cuba meruntuhkan hubungan itu. Tapi tak pernah. Dia pernah lah tanya macam dia punya bakal suami ni yang family setup ni, pernah ke dapat mimpi ke atau dapat alamat ke? Tak pernah. So orang ni macam pelik. Kenapa kau nak tanya-tanya sangat aku ni pernah kena kacau hantu ke apa? Dia tanyalah, pernah ke rasa diperhatikan ke, mimpi buruk ke? Tak pernah. Sebab dia mengexpect lelaki ni diganggu dan lelaki ni akan putuskan dengan dia sebab dia dah ada kekasih. Tapi tak. Kekasih dia tidak mengganggu pula duda ni. Jadi dia rasa takut. Adakah jin ni dah tak nak kat dia? Sebab tu nak biar je dia kahwin dengan manusia. Sedangkan dia sangat mencintai jin ni. Atau adakah jin ni sedang merancang sesuatu dalam diam? Jadi apa yang harus saya lakukan? Meneruskan perkahwinan yang dirancang keluarga atau terus bersama dengan cinta sejati saya? Wanita pertama dicintai dan berubat. Wanita kedua dicintai dan mencintai dan tidak mau berpisah. Kisah ketiga, tajuk dia, sepupu aku kahwin dengan jin waktu ditidurkan semasa COVID-19. Kisah ini dihantar oleh saya, tak pasti, dia tak share nama dia, tapi dia nak berceritakan tentang Hadi, bukan nama sebenar, sepupu dia yang kononnya telah berkahwin dengan jin masa dia ditidurkan semasa kena COVID-19. I think ditidurkan waktu COVID-19 ni adalah awal-awal sebelum kita semua dapat vaksin. Anda sudah divaksin? Saya sudah divaksin. So waktu ni siapa-siapa yang terkena COVID, dari membiarkan sakit melarat, ada yang kena ditidurkan. Macam Hadi ni pula ditidurkan dan telah dibangkitkan, berjaya bangun. Cuma Hadi tak sama macam dulu. Waktu tu masa lockdown, Hadi dimasukkan ke ward sebab paru-paru dia parah. So doktor intubate dia apa semua, bagi dia tidur, dia deep koma lah. Waktu tu pula keluarga pun tak boleh nak visit, apa pun tak ada. So dia koma, hari berganti hari. Biasalah orang kat rumah kan buat doa selamat, kita buat online, baca Yasin. Itu adalah pengalaman yang kita semua mengalaminya. Itulah aktiviti kita. Waktu itulah kita gunakan segala, kita ada Teams, kita ada Google Meet. Time itulah kita betul-betul macam almost every day kita akan gunakan benda tu. So itulah keadaan yang berlaku dekat Hadi punya family lah. Menurut keluarga Hadi, masa dia sedar tu, dia terus meracau. Dia cari isteri dan anak-anak dia. Waktu ni Hadi ni dah berkahwin tapi tak ada anak. So orang macam cari anak, ni wife ada ni. Tak, bukan. Dia nak isteri dan anak-anak dia. Dia meracau yang apa yang dia orang cakap isteri tu bukan isteri dia. Dia tak nak. Dia nak isteri dia yang dia nak ni. So family tak faham, kau nak apa ni? Ni bini kau, anak kau belum ada anak. Tak, dia kata dia ada anak. Dia ada anak dengan isteri dia, ada 2 anak. So bila Hadi ni dah tenang sikit, orang pun mulalah tanya. So Hadi pun cerita, orang rasa dia koma, tapi dia tak koma pun. Dia pergi
mengembara. Dia termasuk dalam satu kampung yang dia tak pernah tahu ni. Dia masuk sebab dia terdengar ada bunyi seruling, ada orang main seruling. So dia rasa macam, apa tu? Dia terus jalan dan masuk kampung tu. Tu dekat kampung tu pula rumah-rumah semua macam rumah lama Melayu tradisional, kayu-kayu. And orang kat situ semua pakai serba putih. Dan masa dekat situ ada seorang perempuan yang sangat cantik menyapa Hadi. So dari situ dia mula berkenalan dengan perempuan ni. Dan dia mula jatuh cinta sebab setiap kali waktu nak makan je perempuan ni akan suap Hadi makan. Hadi tak pernah kena suap oleh siapa-siapa walaupun isteri dia yang sebenar. Jadi bila dah tersuap, asyiklah hari-hari suap, dia jatuh cinta. Lalu mereka berkahwin. Memang ada akad nikah semua, kahwin. Dalam dunia tu dia rasa sangat lama sebab dia buat kerja-kerja kampung, dia pergi menjala ikan, dia pergi hutan. Kehidupan seharian dia sangat panjang sampai dia ada 2 orang anak. Dan anak-anak dia bukan baby. Dia kata dia hantar anak dia pergi sekolah mengaji. Diorang mengaji kat situ. Dia memang lama hidupnya dalam tu. Dia rasa bertahun-tahun. So bila dia sedar, dia buka mata, dia dekat hospital, dia jadi aneh. Dia macam Aku tak nak duduk sini. Itu yang bila dia sedar-sedar je, dia terus tanya, anak isteri aku mana? Sebab dalam kepala otak dia memang anak isteri yang itu, yang suap dia makan tu. Bukan isteri dia yang memang duk menangis tiap-tiap malam baca Yasin online untuk dia ni. Jadi family decide untuk staykan dia lagi lah dekat hospital sebab doktor macam nak bawa dia ke psychiatric sebab maybe ni macam post coma. Adalah term-term doktor tu, tapi pengirim email ni hanya sepupu yang mendengar cerita daripada keluarga Hadi. Jadi dia pun tak clear apa terms yang doktor tu semua guna lah. Apa-apa pun keluarga cuba bersabar dan hantar Hadi ke psychiatry department lah. Hadi tak normal sejak dia bangun daripada koma tu. Dah pergi kaunseling, pergi jumpa pakar psikiatri, dah buat segala rawatan yang doktor sarankan. Tetap Hadi ni bila dibawa balik, dia duduk diam. Dia tak layan isteri dia. Dia masih dengan keadaan yang nak cari anak isteri dia. Kadang dia duduk seorang, dia panggil nama isteri dia tu, dia panggil nama anak-anak dia tu. Dan kadang-kadang isteri dia bila waktu malam terjaga daripada tidur, nampak Hadi tak ada dekat katil. Bila intai, rupanya Hadi tunggu kat depan gate, cakap seorang-seorang, tapi tak nak pun bercakap dengan isteri dia. Ada satu malam tu, isteri dia tak boleh tidur. Jadi isteri dia tahu Hadi mesti takkan tidurnya sebelah dia. Jadi isteri dia turun, tengok dia duduk je dekat meja makan tu. Isteri dia tanya, saya ni bukan isteri awak ke? Bukan, kau bukan isteri aku. Isteri aku hilang. Dan mula Hadi menyanyi lagu dalam bahasa yang isteri dia tak faham. Bukan Melayu. Orang-orang dekat kejiranan rumah Hadi ni dah mulalah cakap Hadi ni lepas bangun dah sewel. So macam-macam lah. Malulah wife dia basically. So bila family datang, in fact bila si pengirim email ni pun datang, dia kata memang keadaan Hadi tu bukanlah kusuk masai tak terurus sebab dia ada wife. Dan dia pun memang kat rumah tu macam manusia normal je. Cuma dia tak layan orang lain. Dia tak pergi kerja, tak buat apa dah. Isteri dia yang asalnya suri rumah terpaksa bekerja sebab nak menampung kos hidup dah sekarang. Sebab Hadi memang tak boleh buat kerja. Hadi memang kata menung dan bercakap bahasa yang diorang semua tak faham pun. Sampailah ada satu malam pengirim email ni decide untuk bermalam kat rumah Hadi. So malam tu Hadi tak naik tidur atas dengan isteri dia. Hadi tidur di ruang tamu bersama sepupu dia ni lah yang pengirim email ni. So diorang kat ruang tamu ni nak tidur. Tiba-tiba dia dengar bunyi bayi menangis. Rumah tu memang tak ada anak, memang tak ada budak, tak ada apa tau. Jam di dinding dah tunjuk pukul 3:30 pagi. Bunyi budak nangis ni. Budak nangis ni sangat dekat bunyinya. Sangat dekat. Hadi tiba-tiba dengan gaya dia macam angkat something dekat atas sofa tu. So dia macam ni. Dia terus macam dalam gaya macam tengah nak ni lah, macam nak goyangkan baby lah, nak tidurkan. Mana ibu, nanti ibu datang. Ibu mana? Dia pegang apa ni? So pengirim dah panik. Dia nak sangat tidur rumah orang tu kan. So itu yang berlaku. Isteri Hadi tak turun. So Hadi sepanjang malam tu duk try nak tidurkan baby ni. Bunyi menangis ni memang ada, dengar jelas. Pengirim ni buat tak tahu je lah. Dah lah, aku nak bawa tidur je lah. So dia bawa tidur.
Dia macam, esok lah aku tanya. Takut, memang takut sebab bunyi nangis tu kuat sangat. Tak ada bau, tak ada apa. Tapi itu macam pengalaman dia yang sangat aneh lah kan. So esok pagi dia tanya, weh, semalam kau ada tidurkan baby ke? Aku macam rasa aku terdengar bunyi baby nangis. Lepas tu Hadi cakap, dia kata patutlah isteri dia tak datang. Rupanya isteri dia bersalin. Isteri dia bersalin. Anak nombor 3 dia orang. So semalam tu isteri dia bawa anak dia jumpa dia. Kalau logik akal, memang dengar macam orang sewa bercakap. Tapi sebab dia dah dengar sendiri bunyi nangis, so jadi dia dah jatuh percaya yang Hadi ni tak gila tau. Ada sesuatu berlaku waktu Hadi tu koma. So dia balik, dia cerita kat family dia semua ni. Sekarang ni kita kena tolong Hadi sebab memang ada benda yang tengah mengganggu Hadi. So keluarga ni pun bawa lah Hadi pergi jumpa ustaz. Hadi ni dibawa jumpa pelbagai orang. Semuanya family dia bawa. Orang ni boleh cure, okay bawa. Orang ni boleh cure, bawa. Sebab berlambak orang dia orang jumpa, Hadi masih sama. Masih mencari bayang-bayang isteri dan anak-anak dia ni. Pengirim dapat tengok macam-macam version bila perawat ni start. Bila baca doa ke, suruh makan something ke, minum something ke, ada situasi di mana Hadi akan berjoget, Hadi akan berbahasa aneh, Hadi akan macam kena attack sawan berbuih-buih. Terlalu banyak momen yang Hadi ni teruk tau. Tak pernah pulih. Ada je pengsan, muntah darah, semua ada. Tapi tak pulih-pulih. Masih dibelenggu isteri dan anak-anak ni. Dan Hadi pula cakap macam manusia normal. Dia kata berhentilah cuba nak merawat dia ke apa. Dia bukan gila, dia bukan diganggu. Dia cuma nak isteri dan anak-anak dia. Isteri sah manusia Hadi dah pun bercerai dengan Hadi sebab tak tahan hidup macam tu. Dan keluarga pun tak tahu nak buat macam mana dah untuk Hadi ni, nak pulihkan dia macam mana. Sebab buatlah apa saja, dia tak akan boleh melupakan keluarga alam gaib dia. Cuma sekarang ni Hadi dah okey, dah boleh pergi kerja balik. Dia tak adalah tak makan, tak minum. Dia macam tak tahulah, mungkin bila berubat tu adalah sikit-sikit sense tu dah masuk balik kepala otak dia ke, tak pasti. Tapi Hadi macam agak normal dah. Dia boleh pergi office, dia boleh kerja, dia boleh fokus dah. Dulu dia tak boleh fokus langsung benda lain selain meratapi kehilangan anak isteri tau. So now dia dah boleh pergi office, dah boleh buat kerja. Balik rumah je dia akan jadi manusia yang termenung, yang depressionnya merindukan anak-anak dan isteri dia. Okay, itu saja kisah yang I ada untuk kongsi dengan kalian. Dia bukan, kali ni bukan seram-seram jump scare ke apa. Cuma kadang-kadang dalam hidup kita ni, di keliling kita ni, ada orang dia macam pelbagai ujian hidup yang diorang kena alami. Ada yang kita nampak normal kat office, gelak-gelak kita, rupanya balik bercinta dengan jin. I bukan nak cakap semua, I cuma nak tidak menyangkal bahawa yang setengah orang ni, bila orang cakap lepas dia bangun daripada koma tu dia dah tak normal, kadang bukan dia tak normal sebab dia dah tidur. Okay, like scientifically mungkin bila you dah koma tu, mungkin ada saraf-saraf yang ter-off ke waktu kita tak tahu kan scientific reason behind it, sebab saya bukan pakar. Cuma saya boleh nasihatkan untuk semua yang mengalami situasi yang lebih kurang, bercinta dengan jin, jatuh cinta dengan jin, dicintai jin, semua memang kena pergi berubat. Semua memang kena pergi berubat. Sebab itu secara lumrahnya bukanlah sesuatu yang bagus. Ia tidak normal dan ia tidak patut diteruskan pun. Kalau I research dekat Jabatan Mufti sekalipun, memang dah pernah ada keluar manusia dengan jin ni tak boleh bersatu. Pernikahan macam tu memang tak akan sah lah. Ada orang cakap ada jin baik, ada jin jahat, ada tak apa. Dia baik, dia jahat, itu dia punya personality lah. Walaupun ada orang cakap tak apa, ada jin Islam, tak apa. Jin Islam ke, jin tak Islam ke, itu antara dia dengan pencipta. Kita yang manusia ni kena always remember yang kita tak boleh cross the line. Jadi bila ada macam ni, jatuh cinta, tak boleh. Rindu, saya rindu dia, tak boleh. Pergi berubat. Jangan rasa macam adakah nanti tak akan ada orang yang boleh cintai saya seperti dia. Boleh, akan ada. Pergi berubat. Tak semua yang indah itu benar. Tak semua yang indah itu perlu dihargai. Tak semua. Sebelum melarat, masa tengah bercinta, memang kita rasa semuanya indah, but tak tahu nanti macam mana. Macam Hadi, dah dijaga, dia dah suap makan elok je, dia bela. Sebelum orang tu dah sedar, dah berlainan dunia ni,
Ada dia datang? Tak ada. Saya pun tak tahu nak cakap banyak. Sebab kita kan bukan pakar. Kita kan cuma pencerita. Cuma apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada kisah-kisah ini ialah apa-apa pun manusia dengan manusia. Selain daripada itu, silalah rujuk pakar untuk berubat. So, jika anda juga ada pengalaman yang lebih kurang sama atau pengalaman berbeza, pengalaman seram, pengalaman mistik yang lain nak kongsi dengan kita, hantarkan cerita anda ke email yang tertera di bawah. Jangan lupa follow Instagram, follow TikTok, follow semua so that kita boleh always ada engaging conversation sambil nak tunggu next video. So next video keluar bila? Saya pun tak berani nak janji, tapi pasti akan ada. Selagi ada email dari anda, selagi itu saya akan cerita. Orang selalu cakap, kenapa email saya, kenapa cerita saya tak keluar? Kadang-kadang saya buat macam ni lah. Bila dah ada banyak orang share tentang satu topik yang sama, kita compilekan. Dan saya nak nasihatkan, kalau nak share cerita dengan saya, pengalaman hidup anda, aib anda, tak perlu tulis secara details. It's okay. Macam tadi ada share macam mana dia berasmara tu. Tak apa, awak details tu I don't need to know, we don't need to know. Walaupun dah cerita, saya tak akan cerita kepada orang lain. It's okay. Kita nak tahu sikit-sikit je, surface je. Gangguan dia macam mana, perasaan tu macam mana. Selebihnya, just keep it to yourself. It's fine. Cuma saya nak pesan kat sini kepada adik-adik, kakak-kakak di luar sana yang kerap-kerap mimpi bersama dengan wajah-wajah aneh, bertubuh sasa, elok, belayan ni semua. Please, 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 kalau kerap sangat mimpi macam tu, tolong pergi berubat. Itu bukan normal. No matter how good it feels, no matter how you seronok, no matter what, it's not normal if mimpi itu berulang kali dengan orang yang sama. Tak normal. Okay, apa-apa pun, sehingga kita bertemu lagi lah in the next video. Okay, bye. Assalamualaikum.